Pam! Apa beza lamb carcass dengan mutton carcass? So hari ni dia nak share sikit part 2. So first kali kita unboxing dia. Beg kain lap kat rumah. Bondo yang paling penting yang korang kena tahu adalah 23.4 kilo. Ni lah reference number dia. Bila dia semoleh tu 21 hari bulan 10 2025. Yang pastinya kau kena tengok ada halal ke tidak. Maksud dia sembelihan ni dilakukan di abattoir yang halal yang dijamin oleh JAKIM kat Malaysia ni. Itu yang pertama. Apa beza lamb carcass dengan mutton? Sama je ni? Oh tak. Tak sama. Kalau kau tengok tadi dan angkit pun tak larat. Mutton carcass maksud dia masih lengkap dengan seekor kambing ataupun bibiri. So maksud siapa-siapa yang beli mutton carcass ni, dia akan dapat seluruh bahagian seekor kambing ataupun bibiri. Cuma dia tak ada lah organ dalaman, tak ada kepala, tak ada kaki, semua hilang lah. Tu yang pertama. Kebiasaannya borek dia adalah 18 kilo dan ke atas. Kalau tengok tadi, yang sekon tadi, berat dia tadi berapa? 23.4 kilo. So kebiasaan kegunaan mutton carcass ni adalah untuk dorang yang kat luar tu, yang dos yang caterer, buka kedai makan dan sebagainya. Kalau diorang nak masak yang lama, maknanya slow cook tu, contoh kau nak buat daging kari kambing, daging gulai kawah, kurma dan sebagainya. So kebiasaannya dia orang akan guna mutton. Dia urat dia besar sikit. So kalau kita masak lama dia sedap. Apa beza lagi dengan lamb carcass tadi? Beza dia harga dia lebih murah. Ini dan tunjuk kat korang beza antara lamb carcass dan mutton carcass. Kalau kau tengok dari segi saiz sendiri dah berbeza. Dia beza banyak. Yang ni kalau kau perasan baru 12 kilo lebih. Yang ni 24 kilo. Yang ni macam 2 ekor kambing dah daripada compare ni. Daging dia ni lebih, color daging dia tu, dia lebih cerah daripada kalau comparekan dengan yang ni. Nampak tak hitam? Kalau perasan ni hitam ni. Kalau kau perasan ni putih. Dari segi color tu dah berbeza. For sure, bila kau compare dua ni, dari segi tekstur dia pun berbeza. Yang ni urat dia lebih halus. Yang ni lebih kasar. Yang ni kalau kau tengok adik dia ni confirm lembut. Yang ni kakak atau abang-abang dia ni confirm dia kurang tender sikit daripada yang lembut. So insya-Allah semoga bermanfaat kepada korang. Hari ni korang tengok live sendiri macam mana rupa mutton carcass, macam mana rupa lamb carcass. Semoga bermanfaat. Siapa yang berminat boleh kontak admin kat bawah untuk dapatkan harga special daripada kilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.